Tengok ayah pun dah sakit jantung, ada macam-macam penyakit lah, keluar masuk hospital. Apa big why sebab utama untuk berhenti? Sebab satu, tengok ayah pun dah sakit jantung, ada macam-macam penyakit lah, keluar masuk hospital. Lepas tu, risau juga kesihatan sebenarnya. Kadang-kadang tu tak buat apa, tiba-tiba semput juga. So rasa macam kena berhenti lah sebab dah teruk sangat lah hisap kan. So kena buat sesuatu lah. Babe rasanya start daripada form 4, rasanya dalam 5 tahun babe rokok paling lama lah. Orang kan macam skeptikal sikit, takkan dengan bau je boleh bantu kan? Macam mana boleh detik nak nak ni juga? Sebenarnya dia bergantung kepada niat kita juga. Sebab saya tengok dekat review ada yang kata tak jadi, ada yang kata jadi. So dia bergantung pada individu juga. Bila kita ada niat yang kuat untuk berhenti, insya-Allah Allah mudahkan. So dengan benda kecil tu pun boleh settlekan masalah. Apa reaksi bila first time hidup is? Mula-mula macam pelik sikit bau dia. Lama-lama sedap. Dia lagi sedap pada inhaler biasa. Hari keberapa guna is baru rasa kepedasan is? Hari first tu berhenti lah sebenarnya. Sampai is tu saya terus buka. Hidung dia tu terus saya dah tak hirau dah. Ada lepas simptom apa? Tak ada. Demam tak ada. Memang sihat walafiat alhamdulillah. Alhamdulillah.